Okay, so nak check jawapan dia. Soalan 1 jawapan dia C. Okay, so explanation dia macam ni. Kita kena susun balik macam ni. Okay, kalau cikgu laju sangat boleh pause. Okay, A -3, B ni kalau tak ada apa maksudnya 1. C ni dia 5. Okay, lepas tu yang ni soalan 2. Okay, soalan 2. Kita nak tahu yang ni -8, yang ni H, yang ni -5. So, beza -8 ke -5 ni 3. Tiga lah gap dia. Kalau ni 3, yellow 3, purple pun 3. So, -5 tambah 3, gap dia, dapat -2. Macam tu. So, jawapan dia ialah -2. Dia kena sama lah belah sini, kiri dengan kanan. Okey, soalan 3. Dia beri satu daripada punca bagi persamaan kuadratik. Okey, salah satu punca. Punca tu maksudnya bila kita masukkan nilai dalam kalkulator, kita akan dapat dua jawapan. Okey, X1 dengan X2. So, salah satu dia 6. So, macam mana kita nak buat ni? Kita kena... Kejap. Kita kena masukkan nilai tu. Okey, masukkan nilai, salah satu nilai tu dalam persamaan tadi. Which is 6 lah. Okey, masukkan. Lepas tu kira. So, kita akan dapat K tu -3. So, A jawapan dia. Okey, untuk nombor 4. Nombor 4 ni senang je. Dia kata yang mana tidak mempunyai titik minimum. Okey, kita tahu graf minimum dia senyum. So, kalau bukan maksudnya yang masam. Yang masam yang ni lah. Yang masam ni kalau A dia. A ni maksudnya yang depan X kuasa 2 ni. Kurang daripada kosong. Maksudnya dia negatif. Yang ni negatif. Macam ni A dia 1. Yang ni A dia 1. Ni A dia 2. Okay. Okay, lepas tu soalan 5. Yang manakah? Okay, ni kita kena tahu. Yang ni fungsi dia positif. Sebab A dia positif. So, dia senyum. Senyum sama ada A atau C. Lepas tu, yang ni kena masukkan kalkulator. Dia depends kalkulator. Kalkulator yang guna yang model mana. So, masukkan kalau yang model lama tu pergi ke EKN. Masukkan A2, B -9, C 4. Kira dia akan dapat dua nilai. Nilai dia 1/2 dengan 4. Kalau kalkulator yang baru pergi 9A. Nombor 9 pergi dekat A. Lepas tu ambil polinomial, ambil 2. Masukkan nilai. Lepas tu tekan. Dia akan dapat yang ni. Okay, and then nombor 6. Okay, nombor 6 dia kata, rajari menunjukkan graf satu fungsi kuadratik. Cari nilai P dan nilai Q. Okay, so dekat sini kita ada nilai, kita tahu paksi simetri dia ada kat muka surat 8. Formula dia negatif B bahagi dengan 2A. So, kita dah tahu ni paksi simetri. Paksi simetri maksudnya belahan tengah ni. 3 sama dengan negatif B. A dia 2. Okay, A dia... bukan A dia 2. A dia 1. Sebab kat depan ni 1 koefisien dia perkali dia. So, masukkan nilai, kita buat algebra, kita dapat B sama dengan negatif 6. Okay, B tu dia ialah P. Dia ialah P, B tu. Sebabnya kat sini, yang ni A, B, C. So, A1, B sama dengan P, C sama dengan Q. Okay. So, negatif 6. Dia sama ada B atau D kan. Yang lain ni salah. Jadi, macam mana nak cari C? C dah ada dah kat sini. 9. C tu ialah persilangan DY. So, jawapan dia ialah D. Jadi, nombor 7. Dia suruh kita cari. Dia beri pitasan Y bagi graf. Pitasan Y negatif 2. So, C lah negatif 2. Cari pitasan X. Pitasan X ni maksud dia Y sama dengan kosong. So, kita buat formula ini. Kita buat pemfaktoran. Pemfaktoran macam tadi cikgu cakap tu. Okey, pemfaktoran. Kita masukkan nilai dekat based on calculator tadi. A, B, C tu. Lepas tu kita akan dapat nilai ni. Kita reverse balik. 3 ni bahagi pergi sini dia akan jadi darab. So, 3x. 1 ni positif. Pindah sini dia akan jadi. Pindah sebelah sini dia akan jadi negatif. Sini negatif. Pergi sini dia akan jadi positif 2. So, kita buat simple je. Dia ni 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Kita pergi buat cross-cross tu. Okay. So, jawapan dia ialah A. Yang ni tekan kalkulator pun dah dapat dah jawapan dia. Okay, lepas tu...
Okey, soalan 10. Praktis 10. A, tentukan sama ada 2 ialah punca. Okey, so kalau macam mana kita nak tahu dia punca ke tak, kita gantikan nilai. 2 tu kalau dapat kosong, dia punca lah. Dapat kosong kat sini. Gantikan. Nanti tekan kalkulator balik. Okey, cari satu lagi punca. Okey, punca ni macam cikgu cakap. Based on calculator, masukkan nilai A, B, C. Lepas tu kita akan dapat nilai dia reverse balik. Ni cara untuk kita proof yang kita dapat ni. Okey, dan soalan 2 macam ni. Selesaikan, buka bracket. Lepas tu masuk calculator. Cari ni reverse untuk buat pemfaktoran. Okey. Macam tu lah. So 4 ni bahagi. Pindah sini dia akan jadi darab. Sini positif. Pindah sini negatif. Very simple this one. Use this method to solve, to prove the factorization. Okey, yang ni dia macam ni lah. Yang ni dia kena macam ni. Ni darab ni, ni darab ni. Lepas tu kita buka bracket. Rearrange semua. Lepas tu buat pemfaktoran. Nilai ni kita reverse untuk show, tunjukkan pemfaktoran tu. Okay, dia nombor 4. Nombor 4 kita ada kuadratik lah. So, n dia berapa? N kuasa 2 sebab dia kuadratik. Lepas tu dia suruh cari nilai A. Macam mana kita nak tahu nilai A? Kita gantikan. Kita gantikan. Kejap. Nilai A. Okey, n sama dengan 2. A ni kita masukkan 9A. Kita masukkan salah satu kejap. A negatif. Masukkan nilai 3. X n tambah 5, X tambah 3, N. Okey, N sama dengan 2 sebab dia kuadratik. Lepas tu kita masukkan nilai 3. Okey, kita masukkan nilai 3 untuk dapatkan A. So, nilai 3 tu daripada sama dengan 0. Untuk dapatkan A. Lepas tu, untuk dapatkan B, kita kena buat pemfaktoran. Kita kena buat pemfaktoran untuk dapatkan nilai lagi satu. Macam inilah pemfaktoran macam tadi tu. Masukkan A, B, C berapa. Dapat nilai, reverse balik ke atas ni untuk buktikan. Dan B ialah negatif 1/2. Okey, nombor 5 ni dia senang je. So, dia kata sebuah roket air dilancarkan dari sebuah pelancar ketinggian H roket. So, imagine ni roket naik atas. Air itu pada masa T1. Okey, bilakah roket itu tiba di permukaan tanah, maksudnya T dia kosong, H dia kosong. So, dia pemfaktoran juga. Dia banyak pemfaktoran ni. Okey, so masukkan dalam kalkulator. A sama dengan negatif 2, B sama dengan 7, C sama dengan 4. So, kita dapat 4 dengan negatif 1. Reverse balik, dia jadi T tolak 4, 2T tambah 1. So, jawapan dia, kita ignore yang negatif ni, ambil yang positif. 4 saat. Kosong ni sebab dia touch the ground. So, the height will be 0. Okay, the last question. Dia macam ni lah. Sebuah akuarium mempunyai panjang, this is panjang, X tambah 5, lebar X, tinggi 40. Jumlah isi pada akuarium itu 30,000. Ni. So, ni darab panjang, darab lebar, darab tinggi 30,000. Lepas tu, kita buat untuk kita cari nilai H. H yang tak ada ni. Buat pemfaktoran juga. So, kena tahu macam mana nak buat pemfaktoran. So, cikgu akan bagi 2 video sekejap lagi. Satu video pemfaktoran. Satu lagi video ni, satu lagi video pemfaktoran.